Okay, Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Okay, hari ni saya dengan tim nak buat satu konten yang sangat menarik, iaitu konten berkaitan dengan komputer. Okay, first kali saya nak uji dorang lah berkaitan dengan pantun. Dalam masa sama, dorang kena explain pantun tu berkaitan dengan komputer. Seterusnya, slot kedua, kita akan menerangkan tentang volume model dan juga cara-cara pemasangan tower casing. Okay, nak tunggu dan tak sabar kan? Okay, jom. Okay guys, korang kena buat pantun ni berdasarkan gambar di sebelah lah. Alright, start. Okey, hamba tahu apa ini. Buah apple di dalam raga dimakan sambil duduk atas kerusi. Power supply pembekal tenaga. Nadi sistem agar terus berfungsi. Right, next. Haikal. Oh, itu RAM, hamba tahu. Pergi ke kota membeli papan induk nadi sistem. Pemproses laju otak simpanan. RAM membantu kerja bersama. Mantap. Next Adam. Saya kenal ni. Petang hari bersusun cerita. Simpan kemas di dalam laci. Hadis menyimpan data berharga. Maklumat kekal boleh dicapai. Okay, mantap. Next, Iman pula. Iman. Oh, ini hamba tahu. Malam minggu menonton drama bersama keluarga di ruang tamu. DVD player membaca cakra. Video dan audio dimainkan selalu. Cakep. Next, Haikal. Oh ni, komponen penting ni. Okey, kipas berfungsi sejukkan badan. Heatsink setia membuang haba. Bekalan kuasa beri aliran agar sistem terus bernyawa. Weh, mantap. Cakep. Next, Adam. Oh, gini. Pergi ke cyber, main permainan. Laptop panas, jangan digunakan. Tanpa CPU, proses dihentikan. Segala sistem pasti terhenti. Alright, mantap. Okey saudara, sampai di situ saja. Hamba rasa ini tidak adil sebab saudara tidak menjawab pantun pada hamba. Betul ke? Oleh itu, hamba dan sekalian hamba ingin bertanyakan satu pantun untuk saudara jawab. Okey lah. Saya nak jawab lah. Okey. Tolong pegang kamera. Okey, persoalan hamba kepada saudara ialah hamba nak saudara berikan pantun tentang satu part, iaitu graphic card. Silakan. Right, graphic card Cakra keras simpan memori. Cakap. SSD sekali lagi. Okay. Cakra keras simpan memori. Cakap. SSD pantas tak tunggu lama. Nice. Graphic card paparkan visual berseri. Mantap. Jelas indah, tidak bersahaja. Okey, bagus. Okay. Nampaknya dia tidak kosong. Sekian. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe our YouTube channel Set Netok. Alright. Bye. Okay guys, sekarang depan saya ni kita ada tower casing. So hari ni kita nak uji ataupun kita nak try pasang balik tower casing ni. Okay, let's go. Okay guys, first kali kita kena cabut wire-wire ni sebab wire-wire ni lah yang menyerabutkan kerja kita nanti. Okay, so kita cabut satu-satu. Ni adalah SATA kabel. Okay, berdasarkan pantun tadi korang dah tahu kan apa tu SATA kabel. Kat sini kita ada 2 SATA kabel. Korang kena goncang-goncang sikit benda ni untuk buka. Ini susah sikit. Okay, buka tepi. Satu lagi SATA kabel. Okay guys, macam korang tengah tengok sekarang ni adalah kipas. Kipas ni fungsi dia adalah untuk menyejukkan motherboard. Okay, jom sekarang kita nak buka kipas ni. Right, inilah kipas kita letak tepi dulu. Inilah CPU guys, tempat untuk proses data. Sekarang kita akan buka skru untuk tengok motherboard. Okay, sebagai kita tengok, ini adalah motherboard. Sekarang adalah proses pemasangan balik motherboard ni.
ialah RAM. Fungsi dia adalah untuk menyimpan data sementara. Beginilah bentuknya. Okey, ini ialah power supply. Power supply ni untuk membekalkan tenaga kepada motherboard. Ini adalah DVD drive. Ialah untuk membawa masuk barang luar seperti DVD ke dalam. Ini pula ialah hard disk, iaitu untuk simpan data kekal kepada komputer.